Nash main VR, dah lama dah nak main VR. Orang kata, oh main sangat senjata kuno, mainlah pistol, tak apalah, kita main VR je. Okay, kita akan duduk. Sebab VR ni guys, dia memang kita duduk dalam dunia lain dan kita boleh nampak dia tengok. Hanya tayar besar, tayar besar. Helikopter. Woi. Mu, tembok tu. Pang. Ha. Oh, dekat. Oh, dah boleh. Miss me. Dia ada pistol 2. Bodoh, kena duduk. Sebab gini, game ni dia tak boleh, dia memang real. Jadi dia real sangat. Jadi dia ikut kalau kita duduk cover ke duduk gana. Wah, ada dinding. Dia orang atas. Okey. Ada orang. Apa tu? Oh, nice team. Aku aim sikit. Okey. Siapa saya kau ni? Ambil mu. Aku tutup mata sebelah tengok. Okay, reload dulu. Nash ambil auto, kita nak ambil manual. Malah dah. Aku just letih. Kita dah boleh diri dapat kalau Nash dulu kepala. Oh, sebab ni. Okay. Oh, ada orang situ. Tak kena kepala. Kena dah. Tak muat. Sedah aku bagi. Okay, mana penjahat-penjahat ni? Allah Akbar, kena dua tu. Tolong hantar aku ni tembak. Tolong. Allah, kena tembak. Allah, sakit. Nash kena tembak. Ada orang tepi. Allah, kena tembak. Bagi aku buff. Okay, Nash dapat slow motion. Mana? Hello. Okay, nice. Let's go. Apalah aku pakai pistol. Aku patut habis senapang lain yang pernah boleh tak. Oi, angkat tangan. Jangan main lah. Angkat tangan. Okay, masa slow. Boom. Kena pada muka. Mung. Kena. Hello. Hehehe. Ditubik dah. Oh, nice M4 man. Woi. Pistol habis dulu. Allah kuat. Mau. Duduk. Allah, tolong. Oh, boleh tembak bawah ni rupanya. Okey, boleh tembak bawah ni. Hello. Baru tahu. Yeah, tengok tu pistol PTBR lagi bawah.